Ada perjalanan yang sekadar membawa kita dari satu tempat ke satu tempat, dan ada perjalanan yang mengubah cara kita melihat dunia. Kita dah sampai di Jakarta. Kali ini kami bawa anda menyusuri dua jiwa Indonesia yang berbeza, Bandung dan Jakarta. Dua bandar, dua nadi, dua cerita yang bertemu dalam satu pengembaraan. Jom bersama kami kita terus ke Bandung dan Jakarta. Sekarang pukul 5.35 pagi. Kita berada di KLIA 1 untuk satu lagi trip Travel11. Travel11 bersama dengan Travela. Untuk ke mana? Nantikan. Perjalanan kami bermula pada pukul 5.30 pagi dari KLIA Terminal 1. Selepas mendaftar masuk beg dan selesaikan urusan immigration, kami pun bersedia untuk berlepas. Dengan masa penerbangan sekitar sejam 10 minit sahaja, kami selamat tiba di lapangan terbang Soekarno-Hatta, Jakarta, pintu masuk utama ke ibu kota Indonesia. Kita dah sampai di Jakarta. Okey, Alhamdulillah dah selesai tadi urusan kita di airport. So sekarang kita dalam perjalanan menuju ke train station untuk menaiki Wush train. So nantikan bagaimana keadaan di sana. Ya. Kau tengok apa yang menakjubkan sikit. Waktu kita tekan open, tengok atas. Oi. Oi. Kau tengok jakun. Jakun oi. Jom kita pergi ke Bandung. Alright, so sekarang kita berada di stesen kereta api dah ni. Dah sampai dah pun dan kita akan menaiki ni Wush train menuju ke Bandung. Perjalanan akan mengambil masa dalam 30 minit saja. So ini adalah boleh katakan bullet train juga. So jom kita tengok keadaan kat dalam ni dan kita akan jumpa di Bandung nanti. Dari Jakarta ke Bandung, kami menaiki Wush train, kereta api laju pertama di Asia Tenggara. Sebuah kebanggaan buat tanah Indonesia. Dengan kelajuan mencecah 350 km sejam, perjalanan yang dulu mengambil masa berjam-jam kini terasa sekelip mata. Di sini juga ada kafe kecil untuk anda beli makanan, minuman atau kudapan dengan harga yang berpatutan. Okey, kalau kita ambil business class naik Wush ni, kita akan dapat ni makanan. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam dia. Dapat dua benda, satu roti, satu air. Cukup ada untuk perjalanan kita dalam 30 minit je. Jom kita makan. Sekarang kita dah sampai pada Larang. Tapi kalau kita nak pergi ke town Bandung, kita akan naik lagi satu high speed train. Nama dia Feeder. So daripada sini, naik high speed, free saja untuk kita ke stasiun Bandung. Jom. Okey, Alhamdulillah kita dah selamat sampai dekat stasiun Bandung. Kita diambil oleh kita punya Pak Supir, kita punya tour guide, kita punya abang yang hebat. Orang terkenal di Bandung. Amin. Namanya Pak John. Terima kasih, Kak.
So sekarang kita berada di lokasi pertama untuk kita makan tengah hari ni, di Rumah Makan Bahagia Masakan Padang. So jom kita tengok. Okay, so kita sekarang dekat Rumah Makan Bahagia. Jadi siapa yang makan dekat sini pasti bahagia. Okey, boleh tengok hidangan dekat sini ni. Ini memang lokal daripada Indonesia lah. Kita ada tunjang, kita ada sambal balado, kita ada daging dendeng, kita ada ayam goreng, kita ada pucuk ubi, kita ada rendang daging. Selamat menjamu selera. Bismillah. Kami singgah di The Great Asia Africa, sebuah destinasi unik yang terletak di Lembang, Bandung. Sekarang kita dah sampai dekat Great Asia Africa. Selalunya orang datang ke Bandung untuk pergi tengok tempat-tempat macam taman tema tau. Di Bandung ni banyak sangat taman tema yang dibina dan dibuat cantik-cantik. Macam dekat Great Asia Africa ni, dia ada banyak. Dekat sini dia ada tema bertemakan Jepun, dia ada bertemakan Korea. Banyak lagi lah. So kalau nak tengok, jom ikut saya. Anda akan dibawa menyusuri sudut-sudut yang seakan diangkat terus dari negara asalnya. Dari kemegahan Jepun dengan kuil merahnya yang ikonik, ke ketenangan Korea dengan pakaian hanbok yang anggun. Sawadee. Tengok sekarang kita berada dekat Thailand pula. Tadi kita dah lalu dekat Korea. So lepas ni dia akan ada beberapa negara lagi. Tengah ya? Baik. Silakan masak. Macam mana? Great Asia Africa. Ada best tak? Dia sesuai untuk kita nak berjalan macam brisk walk lah. Bersama family okey. Sama family, dapat keluar-keluar sikit, dapat santai-santai. Lepas tu dapat naik train pun kalau ada satu family, ramai-ramai best lah. Mantap. Mantap untuk family, sangat-sangat sesuai di Great Asia Africa. Lepas tu dia banyak tempat untuk kita ambil gambar. Contohnya kita pergi kat Korea, kita boleh pakai hanbok. Kalau pergi kat India tadi boleh macam pakai sari ke apa sebagainya, dengan bertemakan lagu Hindustan yang kat belakang. Ya. Kita boleh buat joget-joget. Kita nak naik gondola untuk balik semula ke atas. Jadi turun kita jalan ke bawah, lepas balik kita pun akan naik ke gondola lah. Daripada tiket masuk kita tadi, kat pintu masuk kita boleh ambil tiket ni dan tukar untuk minuman. Jom. Kita berada di floating market area Lembang di Bandung. So kat sini ada macam-macam tempat ataupun macam-macam ride yang anda boleh naik. Sebagai contohnya kita boleh naik boat, ada juga tempat untuk bersantai-santai kat tepi tu, dan juga macam-macam lagi tempat makanan dekat floating market belakang sana. Nak tahu lebih lanjut ataupun nak tahu apa yang ada dijual kat situ, jom kita pergi. Ini apa nama kuenya Pak? Namanya kue balok abang. Jadi kue tradisi Bandung. Cookingnya itu bayi cako, bayi arang macam ni abang. Oh ya. Dia letak arang atas, masih tradisional. Semua tradisional. Masih ya. Dan spesial di Bandung abang. Spesial di Bandung. Dari Bandung. Perisannya ada coklat dry sama cheese. Satu setnya 3 kopi. Boleh cuba satu set? Masya Allah, makasih banyak abang. Yeah, yeah, hey, yeah.
Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu, hey ya, ya ya hey ya. Sekarang kita dekat Win Perfume di Bandung. So dekat sini korang boleh dapat macam-macam perfume yang mirip original. So dari harga serendah RM20. Tengoklah ramai sangat orang dekat sini dan kualiti dia memang terbaik. Travela akan bawa korang datang sini if korang datang ke Bandung. Sama ya? 5 ml EDP dengan tadi. EDP 40% party, extra 60% party. Lagi mana yang lagi kuat? Lagi kuat extra, lagi sedap dong. Berapa lama kalau beri tahan? 1 hari. 1 hari? 1 hari. 1 hari. Seminggu ada? Seminggu ada bang, minum je bang. Sekarang kita nak dinner pula di Bandung. Korang kena datang makan seafood terbaik dekat Bandung di HDL Jalan Cilaki. Portion ni untuk 5 orang makan. Kita ada cumi macam sotong celup tepung. Kemudian kita ada ayam goreng juga. Macam mana seafood hari ni? Sedap? Puas hati. Puas hati Dia punya seafood fresh yang saya suka lah. Dia punya sotong goreng tepung, crunchy dengan ketam. Ketam dia punya kuah 3 rasa tu kan. Ada masam-masam manis, pedas sikit. Kau. Alhamdulillah dah settle lah kita punya makan malam. Next destination kita balik hotel. Jom. Kami menuju ke Kawah Putih seawal 4 pagi untuk kami melihat dan merakamkan momen matahari terbit dari puncak Sunan Ibu. Baik, so sekarang kita dalam perjalanan untuk menuju ke Kawah Putih. So, tadi selesai solat subuh. Kita lewat sikit lah, tapi kita masih lagi dalam on track lah untuk tengok sunset insyaAllah. Sunset, sorry. Ayo, berat. Jom. Kawah Putih adalah sebuah tasik kawah yang terbentuk dari letusan Gunung Patuha berabad-abad yang lalu. Airnya berwarna pirus kehijauan, kadangkala bertukar menjadi putih susu bergantung pada suhu, cuaca dan kepekatan sulfurnya. Setiap kunjungan ia menampilkan wajah yang berbeza, seolah-olah alam ini sendiri yang melukisnya semula setiap hari. So inilah dia salah satu lokasi ikonik di Bandung, iaitu di Kawah Putih. So kita berada di top of Sunan Ibu. So ketinggian 2343 dari aras laut kot. So kat sini memang ramai orang akan datang untuk ambil view, dan kita datang daripada pagi tadi sebelum subuh untuk kita lihat sunrise. Alhamdulillah kita dapat tengok sunrise, view yang sangat-sangat cantik. Best. So kita dah selesai tadi tengok view dan ambil shot drone sikit dekat atas puncak Sunan Ibu untuk tengok view Kawah Putih. Jom kita nak cari makan seperti apa. Jom. Makan apa kan? Bakso tu. Bakso Lapar tadi mendaki selama 8 km ke lebih tadi. Lapar je pun. Kita makan dulu. Untuk
Bersebelas.my merupakan agensi pemasaran kandungan yang membantu perniagaan maupun jenama membina kandungan digital yang konsisten, relevan dan berimpak. Kami bekerjasama rapat dengan klien sebagai rakan strategik bagi menghasilkan kandungan kreatif. Layari bersebelas.my untuk info lanjut. Kami menuju ke Kawah Rengganis yang terletak di Ciwidey. Okay, Pak John. Sekarang kita di mana, Pak John? Di Kawah Rengganis. Rengganis. Kawah Rengganis. Rengganis sini. Jadi apa yang ada di sini? Di sini tuh ada jembatan gantung, ada Keranjang Sultan, ada kawah Rengganis namanya. Nanti bisa berendam di air panasnya. Oh. Bagi tunduk. Mana ada kak? Dia memang macam tu kak? Berdiri tegak ni. Okay, saya dah settle tadi. Naik jambatan gantung, kita pergi pula ni Keranjang Sultan. Tengok apa yang ada. Jom. So, tadi kita dah dapat tiket yang untuk masuk ke tempat ni. So, kita dapat fast access VVIP. Ni dia. Oh, tak ada ruangan kosong ni, tak ada orang. Dia compare dengan VIP dengan yang ruangan kosong ni. So, VVIP, jom. Fast track. Let's go. Okey, kita dah settle tadi naik Keranjang Sultan. Kita nak pergi pula Kawah Rengganis. Jom. So, nampak tak asap kat belakang ni? So, asap ni adalah asap semula jadi yang keluar daripada Kawah Rengganis ni. Dan dia mengeluarkan bau yang agak pelik sikit. Boleh kata busuk jugalah sebenarnya. Kalau lama-lama bau tu boleh macam kita nak muntah pun ada lah. Tapi yang best kat sini juga, dia ada tempat untuk mandi kat sana. Kolam air panas. Ya, sini juga ya. Elok Yang best yang kalau kita pergi macam taman tema kat area Bandung ni, kita boleh tukar tiket entrance kita tu dengan air. Sekarang setakat ni dah 3 kali dah. So memang best lah, dan memang cakap salah satu langkah menarik untuk tarik ramai lagi untuk orang datang ataupun pengunjung datang kan. Best. Kami singgah makan tengah hari di Ayam Penyet Surabaya. Sebuah nama yang sudah lama menjadi sebutan di kalangan pencinta masakan Indonesia. Okey, kalau datang Bandung, Ayam Penyet Surabaya ni is a must. Memang sedap, rasa asli. Saya makan bebek goreng. Okay? Ini set komplit bebek goreng. Dekat sini kita ada ayam goreng, kita ada kangkung, kita ada kubis. Dekat sini panggil kol goreng, dan juga kita ada terung. Okay? Kita juga ada pecel lele. Memang best. Masya Allah. Oh, okey. Alhamdulillah. Makasih ya. Di luar, di jalan ya? Ya, okey. Makasih. Ya. Inilah Rumah Mode, sebuah factory outlet yang sudah berdiri sejak puluhan tahun dan kekal menjadi destinasi wajib buat sesiapa sahaja yang menjejakkan kaki ke Bandung. Ni brand bed kan? Oh. Berapa harga dia? RM199,000 je. RM900. Berapa Malaysia berapa? RM200,000 dalam RM50. RM50 kot. Wow, Alterix pun ada guys. Okay, yang ni harga dia riban ni. Tapi kat sini berapa harga? RM269 je. Harga tu RM60,000. Dalam RM60 ke RM60-70 itu lah.
dia hasil tangkapan kita. Kita ada 2 martabak telur, 2 martabak manis. Lagi kita try macam mana rasa dia. Okey, ni kedai bakso favourite. Saya dah makan kedai bakso ni dah lebih daripada 10 tahun. Masa mula-mula dulu saya datang ke Bandung. So dekat sini kalau kita tengok, dia ada bakso keting. Kalau macam kita, tu apa yang nama macam gearbox. So memang special bakso kat sini. Memang setiap hari dia buat yang baru dan panas-panas. So jom kita try. Okay, so tadi kita dah beli gorengan kat tepi jalan tadi. So, jom kita cuba. Ini pisang goreng. Manis. Yang macam cucur sikit. So. Asik. Belum. Asik. Selamat pagi guys. Okay, pagi ni kita akan ada beberapa aktiviti. Sebelum tu kita check out dulu lah. Sebelum kita berangkat nak pergi beli belah, kita makan dulu. Tadi kau makan apa? Kami bihun. Ada macam ayam sikit. Ni goreng, sayur. Ni, kubur. Tu. Okey, kejap lagi kita akan pergi ke Pasar Baru yang terletak di Bandung. Nanti kita tengok apa yang ada kat sana. Jom. Nak cari baju batik, t-shirt murah-murah, keychain, telekung, macam-macam lagi, anda perlu pergi ke ni, Pasar Baru di Bandung. Baju budak titikkan tuan. 5 pieces 100,000. 15. Ini dia tu RM3-4. Berapa ringgit je? Saya tengok asal. RM3-4. RM3-4. Berapa harga ni? Zul? Ini kalau kita tengok kat sini 3 helai 100,000 bersamaan dengan RM22 kalau Malaysia. 3 helai RM22. Lebih kurang lah RM22. Value gila. Beli guys. Kalau kita pergi dekat Pasar Baru ni, nak tahu harga lagi murah barang tu ataupun tidak, kita pergi dekat floor dia. Makin bawah floor tu, makin murah lah barang dia. So jangan lupa untuk ingat benda ni bila anda datang ke Bandung. Yang tu berapa tu? Ini 100. Gimana itu dia? Ada yang RM60,000. yang bagus. Gimana? Saung bunyi. Mana tak boleh tanya? Aku jangan betul tau sebab kita sekapat. So Cik, kita ucapkan terima kasih kepada Puan Dia, bos kita, untuk perpenjelajahan kita hari ini. Terima kasih. Okey, kalau dekat Kartikasari ni, korang mesti beli bagelen. Lepas tu dia punya bolen pun sedap dan dia punya brownies pun terbaik. Orang Malaysia kalau datang dekat sini tak sah kalau tak singgah Kartikasari dan beli oleh-oleh ni bawa balik ke Malaysia. Jom kita tengok lagi apa yang ada.
Ikut kering biasa kan? Kita dah rasa adakah luar biasa ataupun biasa? Rasa ini benda lain tu. Sedap tu. Serius lah. Dia dia macam keras kan? Tapi dia masuk mulut lembut. Sedap. Sedap. Sedap weh. Ingat kan biskut kering yang biasa kalau kita kat Malaysia kan? Cicah etik tu. Cicah etik keras kan? Tak, tapi ni tak. Okay. Cuba lah. Dia ni. Tersembunyi di sebalik kehijauan hutan Kisarua, jauh dari kebisingan kota Bandung, mengalir sebuah keajaiban alam yang memukau setiap mata yang memandang. Inilah Curug Cimahi atau lebih dikenali sebagai air terjun Pelangi. Okay, so kita akan pergi ke air terjun di Curug Pelangi. Tangganya anggaran katanya dalam 800 steps. So kita tengoklah macam mana. Penat dia, slow-slow and steady. Jom. Kita berada di Curug Pelangi. Air terjun di Curug Pelangi memang sangat-sangat best. Air dia, angin dia kuat. Angin dia memang sangat best. So setelah kita mandi-mandi di bawah, kita kena naik semula 800 anak tangga. Okey tu? Ya. Pancik. Turun okey je kan? Turun okey. Turun lutut gegar ni. Naik peha yang panas. Haha. Yang ini pace orang muda. Nampak? Yang ini pace veteran, anak dua. Sini slow and steady. Slow and steady. Ada checkpoint kita berhenti. Ada checkpoint kita berhenti. Kami singgah di lokasi terakhir di Bandung, iaitu di Sapu Lidi. Di sini kami menjamu selera dengan pelbagai hidangan tradisional Sunda. Kita nak makan tengah hari dengan view sungai kat belakang, dengan air, dengan cuaca yang sangat tenang. Kita ada kat sini dia punya set lah. So dia bagi nasi ni untuk 6 orang makan, dengan periuk dia sekali. Lepas tu ada dia punya tempeh. Lepas tu ada lauk lah kat sini. Kita ada ayam, lepas tu ada ikan, sayur, lepas tu ada keropok-keropok sedikit. Dan jangan lupa dia punya ni lah, ada sos-sos dia sini. Selesai makan tengah hari, kami teruskan perjalanan menuju ke kota Jakarta. Perjalanan mengambil masa hampir 4 jam disebabkan terperangkap dalam keadaan macet yang menjadi sebahagian dari nadi harian kota ini. Setibanya di Jakarta, kami terus check-in di Hotel Grand Picasso, destinasi penginapan kami untuk bermalam sebelum meneruskan pengembaraan pada hari esok. Kat. Sebelah pintu kan? Boleh. Lain macam. Ni nak pergi airport ke? Nak pergi mall? Okay, sekarang kita dekat Grand Indonesia sebab kita nak hunting perfume yang tengah viral sangat dekat TikTok, dekat media sosial. Lokal daripada Indonesia, brand dia ini, Passion NS. Dia sebenarnya adalah daripada perkataan humans. Jom kita tengok apa yang ada. Okay, ini satu ya? Satu boleh. Sedap kan?
Malam itu kami singgah di Kampung Kecil, sebuah restoran yang menjadi buah mulut di media sosial. Terkenal dengan masakan Nusantaranya, dari ayam bakar, ikan lele, sayur masam sehinggalah pelbagai jenis sambal segar. Setiap hidangan disajikan dengan rasa istimewa pada harga yang berbaloi. Sambut birthday kali ni special sikit. Dia tak pakai lagu birthday, dia pakai lagu dangdut. Okay, so kita makan dekat Kampung Kecil ni. Kita ada 5 menu set nasi. Lepas tu ada tambahan dengan sotong goreng. Lepas tu ada dengan air semua. Harga dia tak sampai RM100 pun. Sangat-sangat murah kalau anda datang ke makan kat Indonesia ni. Assalamualaikum. Okay, settle untuk malam ni. Berjumpa esok. Selamat malam. Okay, hari ni hari last day kita kat Jakarta. So sekarang kita nak pergi sambung shopping dekat Tamrin City. Jom. Sama kayak yang ini. Hujan lebat macam mana pun waterproof. Kalau misalkan hujan lebat dia masuk kayaknya. Tapi kalau masih gerimis masih bisa. Oh, Okay. Bisa. Ini ada hoodie-nya ya. Ya, tapi bisa dilepas pasang. Di zip-nya. Kita kan nanti tak jumpa jalan keluar. Jumpa tu, padahal sama satu bangunan ni. Apa benda yang sesat? Sebesar. Kita dah pergi bangunan lain. Kita pergi bangunan lain. Aku rasa lah kita berdimensi lain yang lebih Kompleks. tak tahu. Tadi naik tingkat D. Lepas tu kita jalan patah balik. Yang jalannya asal. Boleh? Boleh ke? Jom. Jom lah. Kita try lah. Kalau kita jumpa kita berjaya. Guys, kita orang sesat guys. Tadi bukan main kita turun kan. Mana naik tak tahu mana. Macam mana korang boleh sesat ni? Ya Allah. Terima kasih lah. Terima kasih lah. Dia tolong selamatkan kami. Terima kasih lah. Jom balik sekali. Jadi Pak John, kita berada di mana sekarang? Sekarang kita berada di pusatnya Jakarta. Ini namanya Monas. Monas ini adalah kotnya Jakarta. Biasanya kalau orang sini datang, dia pergi ke sana. Ke sana, masuk dalam itu ada lift, bisa tengok dari atas ke ini pemandangan bandar Jakarta. Dapat tengok semua lah. Boleh dapat tengok. Itu atas itu Monas itu terbuat dari emas. Emas karat, emas betul. Emas karat 24 karat. Selain daripada sini, boleh pergi mana lagi? Di dalam di balik itu ada Masjid Istiqlal. Masjid terbesar di Asia Tenggara. Kita naik kereta api macam train express.
Taklah express, santai-santai je, pusing-pusing Monas. Jom. Kita kat mana? Kita dekat Monas. Sama diantarkan pulang kembali ke pintu keluar parkiran Irti Lenggang, Jakarta. Jadi kita sekarang sedang berada di dalam Masjid Istiqlal Jakarta, iaitu masjid yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Indonesia. Betul, masjid besar di Asia Tenggara boleh memuatkan 200,000 pengunjung atau ya. Mantap. Selesai solat di Masjid Istiqlal, kami menuju ke airport untuk pulang ke tanah air. Daripada tempat immigration tadi, dia bagi paling ujung punya gate. Penat. Ya tu. Paling ujung. Sampai sini saja untuk trip kali ini. Kita jumpa di destinasi seterusnya. Bye.